Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail tidak pernah menjadi anggota Parti Keadilan Rakyat PKR Abu Kantai kau Sinar Harian. Suka-suka kau sebarkan berita palsu berkenaan dengan Ketua Polis Negara baru ni dilantik kerana ada hubungannya dengan parti politik kerajaan sekarang ni. Itu fitnah. Sebab apa kerajaan Madani pilih dia? Kerana dia satu orang Ketua Polis Negara yang betul-betul strict menjalankan tugas, patuh pada undang-undang yang sebenarnya. Tapi kalau nak bandingkan dengan Datuk Ayub, kita memang tahu Datuk Ayub ni begitu strict sekali menegakkan undang-undang. Apatah lagi dia tu sekarang ni sebagai timbalan Ketua Polis Negara. Datuk Ayub, kita tengok dalam video-video dia, kalau menentang rasuah ni memang hebat sekali. Yang mana rasuah ni pun memang diperjuangkan oleh PMX. Tapi kenapa dia tidak dipilih? Sedangkan dia dah duduk dah paling hampir sekali dengan jawatan Ketua Polis Negara tu. Dia kan timbalan. Saya rasalah Sinar Harian kena cek. Kalau dari segi strict kerja tu dia memang strict, tapi tidak dipilih, mungkin dia ada terlibat dengan mana-mana parti politik kerajaan ataupun pembangkang. Itu pasal dia tidak dipilih. Cuba kau siasat. Okey, berkenaan dengan pelantikan terbaru ni, saya mengucapkan tahniah kepada Ketua Polis Negara. Ya, semoga Ketua Polis Negara menjalankan undang-undang yang diamanahkan oleh raja kita sebetul-betulnya. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan arahan-arahan KDN ke ataupun kerajaan sekarang ni. Bertindaklah sebetul-betulnya demi rakyat. Semoga kita semua dirahmati Allah. Allah memperhatikan apa benda kita buat selama ni. Di dunia ni memang dia orang boleh menang, tapi di akhirat besok kita menjawab di akhirat besok. Semoga kita semua mendapat keridaan Allah. Tahniah Ketua Polis Negara. Bye-bye.